Jangan rendahkan telur dadar ni. Dia memang martabat telur dadar ni memang tinggi nilai dia. Salam guys, apa khabar semua, diharap semua sihat-sihat. Okey, hari ni nak buat video telur dadar. Aku tengok banyak video dekat YouTube, dia buat telur dadar. Cara resipi dekat kedai Tom Yum dia punya telur dadar lain sikit. Jadi aku cuba buat telur dadar yang mungkin hampir sama dengan resipi kedai Tom Yum. Okey, ini ramuan untuk telur dadar ya. Ini telur dadar cara saya. Cili padi dah potong. Ini bawang merah dah diiris. Okey, tambah sedikit ini resipi serbuk ayam. Kalau dekat kedai Tom Yum dia pakai sos ikan, tapi saya tak ada sos ikan. Ini resipi saya lah. Saya tambah sedikit serbuk ayam. Untuk sebiji telur tambah sikit sajalah, tak payah banyak. Okey, lepas tu garam secukup rasa. Okey, ini lagi satu bahan penting. Ini pun boleh dikatakan bahan rahsia, tepung jagung. Okey, dah cukup lah, tambah sikit saja. Sekarang masukkan telur. Okey, telur, lepas tu pukul sampai dia kembang. Ini pun sangat penting ya. Kena pukul sampai dia kembang. Jangan pukul separuh jalan saja. Pukul sampai dia kembang dan dia dah mix semua lah. Kalau tak nak bawang banyak, kurangkan bawang dia. Saya suka bawang lebih sikit lah, jadi saya tambah bawang lebih sikit. Ini adalah telur dadar bawang dengan cili padi ala restoran Tom Yum, tapi saya punya resipi sebab saya tambah serbuk ayam. Okey, dah siap. Sekarang kita panaskan minyak. Okey, minyak dah panas, kecilkan api sikit. Okey, ni api dah cukup. Sekarang tuangkan telur dadar kita. Saya tambah bawang lebih sikit sebab saya suka. Kalau anda tak suka, tak perlu tambah bawang lebih. Sekarang tunggu dia masak. Minyak pun janganlah letak banyak sangat, lebih kurang lah. Baunya, waduh, wangi. Kalau dia apinya kecil sangat, besarkan sikit. Okey, sekarang kita terbalikkan. Okey. Cantik. Ini sebiji telur saja ya. Okey, dah siap. Dan letakkan telur. Okey, cantik. Oh, cantik penuh. Okey, siap ni telur dadar kita. Siap. Memang nampak sedap. Okey, ni memang jadilah. Macam sedap kan? Memang sedap, boleh dimakan dengan nasi putih sajalah. Jangan rendahkan telur dadar ni. Dia memang martabat telur dadar ni memang tinggi nilai dia. Okey guys, jumpa lagi di video akan datang. Kalau yang belum like, share dan juga langgan, sila like, share dan juga langgan saluran Viral News Malaysia untuk dapatkan video-video yang berinformasi dan juga bermanfaat. Okey guys, jumpa lagi di video akan datang.